So, simptom-simptom dia bila kita tekan brake, dia berbunyi. Bila tekan brake, dia berbunyi. Hai, T1 Minit hari ni. Okey, hari ni saya ada satu Mitsubishi Xpander. Ini masalah biasa sebenarnya untuk Mitsubishi Xpander ni. Kebanyakan dia, mereka ni selalu kena kes macam ni. Jom saya nak tunjuk. Sikit disk dia ni. Tengok apa jadi kat disk dia ni. Berjalur makan ni. So, simptom-simptom dia bila kita tekan brake, dia berbunyi. Bila tekan brake, dia berbunyi. So, nampak? Disk dia ni sebenarnya dah berjalur ni. Dah makan ni. Kalau kita pegang dengan tangan ni, memang rasa dia ke dalam sikit ni. Yang bahagian dah makan ni. So, di sinilah puncanya sebenarnya. Nampak? Tengok sikit. Sebenarnya puncanya kat brake pad ni. Dia punya brake pad ni, saya pun tak tahu nak cakap kualiti, tak elok ke apa pun, saya tak pasti. Tapi, ini masalah normal untuk Mitsubishi Xpander. Jadi, kat sini macam mana nak settle, kita pakai balik disk dia ni. Saya akan skim secara layang je. Sebab dia masih, kalau tengok macam ni, dia masih tebal, dia masih elok lagi. Dan dia belum sampai dia punya minimum punya ketebalan. Jadi saya akan skim secara layang nanti. Lepas tu saya akan tukar satu set brake pad yang lain. Tapi saya tak pakai yang ori dia lah. Ori dia tak silap saya brand Akebono ni, nampak? Akebono Japan ni. Jadi kalau siapa yang ada masalah yang sama, tengok dulu brake pad anda ni. Sebab brake pad ni walaupun ori, dia ada perangai-perangai dia. Tengok nasib kita lah. Ada yang elok boleh pakai sampai habis. Ada yang jadi macam ni lah. Pakai separuh dah. Tapi yang penting, ada masalah datang dulu bengkel. Cek macam ni dulu. Jadi kalau siapa nak cek kereta, boleh bawa datang ke Fizi Motorsport Sunway Ipoh. Sampai hari ni settle.